Bertemu lagi di Sekadar Berita. Kali ini kita melihat laporan media Britain, The Sun, yang mengaitkan pertemuan JDT menentang Chelsea pada 9 Ogos 2026 ini dengan satu luka lama yang masih diingati penyokong The Blues, iaitu gol hantu Luis Garcia. Peristiwa itu berlaku dalam aksi kedua separuh akhir Liga Juara-Juara Eropah musim 2004-2005 di Anfield. Perlawanan pertama berakhir tanpa jaringan. Pada minit keempat aksi kedua, Milan Baros berjaya mendahului penjaga gol Chelsea, Petr Cech, sebelum Luis Garcia menolak bola ke arah gawang. William Gallas sempat mengeluarkan bola, tetapi penjaga garisan memutuskan bola sudah melepasi garisan gol. Chelsea membantah. Jose Mourinho kemudian menamakannya sebagai gol hantu, tetapi jaringan itu kekal. Liverpool menang 1-0 secara agregat sebelum menewaskan AC Milan dalam final dramatik di Istanbul. Rekod rasmi UEFA juga meletakkan Luis Garcia sebagai penjaring pada minit keempat. Menariknya, lebih 20 tahun kemudian, orang yang menjaringkan gol tersebut kini berada dalam pengurusan JDT sebagai ketua pegawai eksekutif. Sebab itu, media Britain melihat perlawanan ini bukan sekadar persahabatan biasa, seolah-olah Chelsea datang ke Johor untuk berdepan semula dengan satu bayang lama yang pernah menutup pintu mereka ke final Eropah. Luis Garcia secara rasmi dilantik sebagai Ketua Pegawai Eksekutif JDT berkuat kuasa pada 1 April 2025. Sebelum kita teruskan, jangan lupa like, komen, subscribe dan share video ini. Baik, mari kita kupas jurang kelab JDT dan Chelsea yang sangat besar ini terlebih dahulu. Kalau kita melihat kekuatan di atas kertas, memang jurangnya sangat besar. Chelsea bukan sekadar kelab Liga Perdana Inggeris. Mereka mempunyai pemain muda bertaraf dunia, kedalaman skuad luar biasa dan hampir setiap posisi diisi pemain antarabangsa. Dalam rombongan pramusim yang diumumkan kelab, ada Cole Palmer, Joao Pedro, Estevao Willian, Jamie Gittens, Liam Delap, Romeo Lavia, Levi Colwill, Jorel Hato dan Wesley Fofana. Pasukan ini pula kini dibimbing Xabi Alonso yang mula memegang jawatan pada 1 Julai 2026. Dari segi nilai pasaran, perbandingannya boleh membuat kita terdiam sekejap. Berdasarkan kemaskini Transfermarkt, nilai keseluruhan skuad Chelsea sekitar 1.37 bilion euro atau kira-kira 6.46 bilion ringgit. Nilai JDT pula sekitar 14.68 juta euro, lebih kurang 69 juta ringgit. Artinya, secara kasar, nilai skuad Chelsea lebih 93 kali ganda daripada JDT. Nilai ini hanyalah anggaran pasaran dan bukannya harga jualan sebenar setiap pemain. Pemain paling bernilai Chelsea ketika ini ialah Morgan Rogers, sekitar 110 juta euro. Namun, Rogers tidak menyertai jelajah Australia dan Asia kerana diberikan rehat selepas tugasan Piala Dunia. Jadi, pemain paling bernilai dalam skuad jelajah yang berpotensi turun di Johor ialah Cole Palmer, sekitar 100 juta euro. Pemain paling bernilai JDT pula ialah Nacho Mendes, sekitar 1.2 juta euro. Arif Aiman dinilai sekitar 700,000 euro. Bayangkan, nilai Morgan Rogers seorang sahaja dianggarkan lebih 7 kali ganda daripada nilai keseluruhan skuad JDT. Angka itu menunjukkan jurang ekonomi, pendedahan liga, kontrak dan permintaan pasaran. Tetapi angka tidak turun bermain. 11 orang lawan 11 orang juga. Bola tidak tahu siapa bernilai 100 juta euro dan siapa bernilai 700,000 euro. Apabila whistle dibunyikan, keputusan masih ditentukan oleh disiplin, keberanian, kesilapan, penyudah dan siapa yang lebih bersedia pada malam tersebut. Chelsea tetap mempunyai kelebihan besar. Mereka boleh bermain dengan tempo tinggi, menekan selepas kehilangan bola dan menyerang melalui ruang sempit. Palmer sangat berbahaya apabila menerima bola di antara barisan tengah dan pertahanan. Joao Pedro pula boleh bergerak keluar masuk kawasan penalti, manakala Estevao dan Gittens mempunyai kelajuan serta keberanian menyerang seorang lawan seorang. Kalau JDT memberikan ruang terlalu banyak, Chelsea boleh menghukum dengan cepat. Namun ada satu perkara yang memberi sedikit harapan kepada JDT. Chelsea dijadualkan menentang AC Milan di Jakarta pada malam Sabtu sebelum bermain menentang JDT di Johor pada malam Ahad. Jadual yang sangat rapat ini hampir pasti mendorong Xabi Alonso melakukan banyak pertukaran.
Chelsea mungkin masih menurunkan nama besar, tetapi minit permainan perlu dibahagikan dan tahap kesegaran setiap pemain tidak sama. Pertemuan JDT menentang Chelsea berlangsung pada 9 Ogos 2026 jam 8 malam di Stadium Sultan Ibrahim. JDT pula bermain di hadapan penyokong sendiri dan dalam keadaan cuaca yang sangat mereka kenali. Pasukan Xisco Muñoz juga sudah melalui siri pramusim yang kompetitif. Mereka mampu mengikat Elche tanpa jaringan dan seri 2 sama dengan Kappa SC. Keputusan seperti itu tidak menjadikan JDT setaraf Chelsea, tetapi menunjukkan mereka boleh bertahan dengan tersusun dan tidak mudah hilang keyakinan apabila berdepan lawan luar. Sudah tentu, pemain yang paling ditunggu penyokong ialah Arif Aiman. Bagi ramai penyokong Malaysia, perlawanan ini seperti pentas khas untuk melihat sejauh mana pemain tempatan terbaik kita mampu berdiri di hadapan kelab ternama dunia. Arif bukan sekadar pemain sayap yang laju. Kekuatan utamanya ialah perubahan arah yang pantas, kawalan bola rapat, keberanian mencabar pertahanan dan kebolehan mencipta sesuatu daripada ruang yang kecil. Dia boleh bermula dari kanan, membawa bola ke dalam, melakukan 1-2 sentuhan dengan rakan atau terus menyerang garisan belakang. Apabila keyakinannya tinggi, dia bermain tanpa rasa rendah diri. Rekodnya juga bukan kosong. JDT turut merekodkan bahawa Arif sudah menjadi pendahulu bantuan jaringan sepanjang zaman kelab dan penjaring tempatan terbanyak mereka dengan sekurang-kurangnya 62 gol menjelang November 2025. Sebab itu, penyokong tidak sabar melihat Arif berdepan pertahanan seperti Jorel Hato, Levi Colwill atau Wesley Fofana, bergantung kepada siapa diturunkan. Mereka mahu melihat sama ada Arif berani melakukan gelecek, membecut di ruang terbuka dan memaksa pertahanan Chelsea berundur. Mungkin satu gelecekan berjaya tidak menentukan keputusan, tetapi detik seperti itu boleh mengangkat keyakinan seluruh pasukan dan membuat stadium bergemur. Inilah peluang Arif menunjukkan bahawa pemain Malaysia juga mampu mencipta masalah kepada pertahanan kelab Liga Perdana Inggeris. Bukan bermaksud dia mesti menjaringkan 2 atau 3 gol. Kadang-kadang cukup dengan satu larian, satu gelecekan atau satu hantaran yang membuka pertahanan. Kalau Arif berjaya melepasi pemain Chelsea beberapa kali, mencipta peluang atau menjaringkan gol, namanya mungkin mula disebut penyokong luar yang sebelum ini tidak pernah melihatnya bermain. Namun, Arif juga perlu bermain matang. Menentang Chelsea, dia tidak boleh terlalu lama memegang bola kerana bantuan pertahanan akan datang dengan cepat. Dia mesti tahu bila mahu menyerang, bila mahu membuat hantaran awal dan bila perlu membantu pertahanan. Peluang mungkin hanya datang 2 atau 3 kali. Jadi keputusan dalam beberapa saat itu sangat penting. Inilah perbezaan apabila berdepan kelab besar. Mereka mungkin memberikan satu ruang kecil sahaja. Kemudian ruang itu terus tertutup. Bolehkah JDT membenam Chelsea? Secara jujur, ia sangat sukar, tetapi bukan mustahil. JDT perlu bertahan rapat, tidak kehilangan bola di kawasan sendiri dan menyerang pantas melalui Arif, Bergson atau Shahab Zahidi jika mereka diturunkan. Sepakan sudut dan sepakan percuma juga boleh menjadi jalan paling realistik untuk mencipta gol. JDT tidak perlu cuba bermain terlalu terbuka semata-mata mahu membuktikan mereka berani. Keberanian juga bermaksud tahu bila perlu bertahan dan menunggu saat yang tepat untuk menyerang. Ramalan saya, JDT mampu menunjukkan tarim dan menjaringkan gol, tetapi Chelsea masih mempunyai kelebihan dari segi kualiti individu serta kedalaman pemain. Saya menjangkakan Chelsea menang tipis 2-1. Namun, kalau Chelsea terlalu banyak bereksperimen, kelebihan selepas perjalanan dari Jakarta mula terasa dan JDT berjaya bertahan dalam 20 minit pertama, keputusan seri 2 sama atau satu kejutan kecil bukan sesuatu yang mustahil. 21 tahun lalu, gol Luis Garcia menyingkirkan Chelsea daripada Eropah. Kini, Luis Garcia berada di JDT, melihat dari luar padang. Penyokong Johor tentu berharap sejarah itu membawa sedikit tuah. Mungkin kali ini bukan gol hantu, tetapi satu gol nyata daripada Arif Aiman yang membuat Chelsea dan dunia bola sepak memandang JDT dengan cara yang berbeza. Apapun keputusan nanti, perlawanan ini tetap menjadi peluang besar untuk JDT menguji kemampuan mereka di hadapan salah sebuah kelab ternama dunia.
Mampukah JDT mencipta kejutan ataupun kualiti Chelsea terlalu sukar untuk diatasi? Dan adakah Arif Aiman mampu mencuri perhatian di pentas besar ini? Kongsikan ramalan anda di ruangan komen. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini supaya lebih ramai dapat mengikuti perkembangan bola sepak tempatan bersama Sekadar Berita. Terima kasih kerana menonton. Kita jumpa lagi dalam ulasan yang seterusnya.